Kalau kubur masing-masing memanglah betul dah, tetapi nak masuk kubur siapa yang uruskan? Adakah menggolek diri dari atas rumah masuk dalam kubur? Adakah kubur tumu yang gali, mayat yang gali sendiri, ke orang hidup yang gali? Tahu tak? Orang yang tukang mandi, orang yang tukang kapan, orang pikul pula. Dah lah berat nak mampu. Faham tak lagi? Makan banyak. Dah. Lepas tu tak semayang pula, nyusah je. Orang pikul mayat orang tak semayang ni, dah kena bawa laju-laju dan buang di dalam lubang. Ingat, orang yang tidak semayang lebih jahat daripada iblis. Iblis ni bukan tak mau sujud kepada Allah, dia hanya tak mau hormat kepada Nabi Adam. Jadi orang yang tak mau semayang, dia lebih teruk dari iblis. Dosa tak semayang ini besar. Di dalam dunia, dia tidak boleh menjadi wali nikah anaknya nanti. Dan dia tidak boleh kita percayai. Kenapa? Kerana dia sanggup nak canggah ataupun bangkang Allah Ta'ala. Allah yang cipta dia, Allah yang beri dia makan, Allah beri dia pinjam dunia ni kepada dia, Allah bagi dia kehidupan, kesihatan. Dia tak mau semayang, maka dia canggah, dia lawan Allah. Orang yang lawan Allah jangan kita percaya. Okey? Di akhirat orang yang tak semayang, dia akan duduk dalam neraka sakar. Sama ada dia sultan atau raja, perdana menteri, timbalan, menteri besar, esko, YB, JPKK, JKK, tok guru, ustaz, siapa pun tak semayang, duduk dalam neraka sakar. Api dimasukkan dalam dubur, membakar, memutuskan tali perut, keluar ke mulut. Panahnya bila putus perut, bertepik, sakit. Datang malaikat, masalakakum fis saqar. Apa sebab kamu duduk dalam api neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawab mereka, kami dulu di dunia tidak solat. Faham? Nampak? Nabi kata, iza wudi'atil janazatu ala aqabin nas, apabila manusia memikul jenazah untuk dibawa ke kubur, wa in kana salihatan, jika mayat itu orang yang baik, qalu qaddimuni, mayat itu akan kata begini, cepat. Mayat akan kata cepat untuk pergi ke alam barzah, kerana Allah sudah tunjuk syurga baginya. Wa in kana ghairu zalik, jikalau mayat orang yang tidak baik, termasuk mayat orang yang tak solat, qalat, mayat itu akan bertempik, ya wailata, celaka aku pada hari ini, ila aina tashabu nabi, ke mana kamu nak bawa aku pergi? Yasma'u sautaha kullu syai'il insan,